Sejak ribuan tahun dahulu, manusia menyimpan rekod kehidupan mereka. Dari tablet tanah liat di Mesopotamia hingga ke dokumen empire dan manuskrip kuno. Perkataan arkib berasal daripada bahasa Greek archeon, tempat dokumen kerajaan disimpan. Seiring perkembangan tamadun, arkib menjadi penjaga memori manusia. Di Malaysia, institusi seperti Universiti Teknologi Mara turut memelihara sejarahnya melalui bahagian arkib universiti. Ditubuhkan pada tahun 1982 sebagai unit arkib, bahagian ini kini berperanan menyimpan, memelihara dan mendigitalkan rekod penting universiti. Melalui teknologi digital dan sistem pengurusan arkib moden, sejarah universiti terus dipelihara untuk generasi akan datang. Seterusnya, diperincikan fungsi dan perkhidmatan arkib universiti. Bahagian arkib universiti menyediakan pelbagai perkhidmatan bagi memastikan rekod dan bahan sejarah universiti dipelihara, diurus dan dimanfaatkan secara sistematik. Antaranya termasuk perkhidmatan penyerahan, pemindahan dan penerimaan rekod penting universiti. Bahan arkib turut didigitalkan bagi memastikan akses yang lebih mudah dan pemeliharaan jangka panjang. Bahan digital kemudiannya dimuat naik ke dalam sistem bagi tujuan penyimpanan dan capaian. Arkib juga menyediakan perkhidmatan pencarian dan rujukan bahan arkib kepada warga universiti. Pemeliharaan bahan selepas bencana turut dilaksanakan bagi memastikan bahan arkib terus terpelihara. Pengurusan dokumen digital universiti turut dilaksanakan melalui sistem DDMS. Arkib universiti juga menyediakan galeri serta pelbagai program kesedaran berkaitan pengurusan rekod. Bagi memastikan bahan arkib kekal terpelihara, proses penjilidan dilakukan secara teliti oleh staf arkib. Gedung arkib menyimpan khazanah universiti dalam persekitaran terkawal dan selamat diiktiraf MSOSH Safety Excellence Premier Award 2025, memelihara legasi untuk generasi akan datang.